Comeback dengan dalam CMPL tu tak tahulah. Tapi uh, masa ni saya rasa saya macam ni lah. Mungkin saya akan dengan kawan-kawan saya. Hai Soros, selamat Hari Raya. Okey Soros, nak tanya. Boleh tak share sikit kenapa Soros ada kat sini? Okay, so kenapa saya ada kat sini sebab ni hari pembukaan. So MPL yang ke season 17 lah. So era baru lah, dah franchise apa semua kan. Jadi dah macam-macam team, dah macam-macam juga player. So inilah waktunya untuk kita tengok benda baru. Mungkin sebelum ni tak ada benda baru sebab team kebanyakan team yang sama dan mostly player pun player yang sama. Tapi kali ni dah ada rombakan, ada player luar dan sebagainya. So kita boleh nampak season ni mungkin ada cabaran baru kan. Kita tahu SRG antara yang kuat, tapi akan ada pencabaran yang baru lah. So dengan hari ni, saya datang hari ni, kita nak nampak suasana yang baru dan tempat ni sebelum ni mungkin kat stadium kan, dah banyak kali kat stadium kan. So kali ni untuk buat dekat Queen City Mall ni dulu saya pernah main kat sini. Dan dalam masa sama juga saya tahu juga tempat ni digunakan untuk apa. Tapi kali ni dah switch lah. Jadi saya rasa ini antara usaha baik daripada MSF lah. Sebab dia convertkan tempat ni sekarang jadi apa, tempat event kat event space kan. Event space. Jadi kita nak tengok suasana. So saya lalui lah pasal-pasal kata macam masuk dulu pernah main kat sini apa semua, sekarang dah kata macam memori lah, layan-layan lah. Dalam masa sama juga sebab dia hari pembukaan mungkin dulu saya tak tangan hari pembukaan tu yang penting tu. At least saya dapat tengok semua player, dapat tengok semua team, dapat tengok crowd-crowd mana yang ada. Jadi nampak macam uish. Kali ni season 17 mesti apa yang tak sabar apa yang nak jadi lah, akan datang lah itu. Okey, lepas tu untuk musim ke-17 ni kan, musim baru dengan tim-tim baru, apa pandangan dan harapan Soros? So pandangan dan harapan saya bila ada tim baru dengan juga player yang baru, of course lah mesti ada saingan yang baru. Walaupun SRG unbeatable buat masa ni kan. Tapi kita nampak ni memang ada tim yang the rushing ambil player, tubuhkan tim apa semua, tapi still ada beberapa minggu lagi. So diorang adapt dengan masa yang ada lah. Sebab sekarang ni patch pun patch yang baru apa semua. Jadi siapa yang cepat, siapa yang tangkap, siapa yang dia dapat catch up dengan meta sekarang, dia ada benefit kat situ. So kita tahu Soros tidak lagi bersama Vamos. Mungkin ada plan-plan ingin kembali dengan penubuhan tim baru ke? Atau comeback dengan dalam scenes MPL? Comeback dengan dalam CMPL tu tak tahulah. Tapi masa ni saya rasa saya macam ni lah. Mungkin saya akan dengan kawan-kawan saya buatlah tengok MPL ke apa kan. Kita lebih ke arah tepi-tepi lah tengok-tengok. Kita pun macam sama macam netizen juga nak tengok apa semua kan. Okay, boleh tak Soros share sikit top 3 MPL season 17 ni berdasarkan line up yang sedia ada? Top 3 benda ni dia berubah-ubah tau. Kalau orang lain tanya saya, jawapannya bukan berubah. Orang lain tanya akan berubah. So tak ada yang tepat. Tapi yang pasti top 3 SRG lah nombor 1. Kedua dan ketiga dia akan berubah ikut mood. Tak tahu kenapa kan. So nombor 2 mungkin top 3 SRG, AC, Timre. Kata-kata untuk fans, ajak mereka turun stadium sokong MPL season 17 ni. Okay, so untuk penonton ataupun peminat tim-tim e-sport, kalau korang boleh datang dekat Queen City Mall sebab tempat dia senang dan macam-macam lagi dan besar lah. Bolehlah muat apa semua dan tak panas. Sekejap, sekali lagi saya lupa. Okay, kata-kata untuk fans, ajak mereka turun stadium sokong MPL season 17. So, MPL ke sokong tim? Sokong MPL. Ini fans dengan suruh orang datang tengok MPL lah. Lebih ke arah shout out untuk Shout out, betul. Okay. So untuk peminat Mobile Legend ataupun penggemar MBL MY, so korang boleh datang ke Queen City Mall untuk support mana-mana team, tengok juga MPL sebab sekarang dah season 17, dah era baru dan macam-macam lagi ada team baru, player baru. So kita akan pergi ke arah baru. Kita akan tengok nanti ada saingan baru, kompetitor baru. So all the best untuk semua team dan kepada yang datang, thank you semua yang dah support MPL daripada dulu sampai sekarang. Itu saja.